Orang yang bersifat ambivert ni kan sangat-sangatlah menarik untuk kau kenal. Ambivert orangnya macam ni tau. Ada suatu ketika dia akan jadi orang yang paling senyap. Kau akan fikir yang dia ni ada ke tak ada. Jarang bergaul dengan orang. Kalau bergaul pun dengan orang yang dia selesa. Dia juga boleh jadi orang yang paling meriah, paling bising lah. Sampai kau tertanya-tanya tau, dia ni makan apa tu? Aktif macam je. Orang macam ni dia akan berubah mengikut situasi tau. Dan kau takkan boleh expect tau perubahan karakter dia. Bagi aku orang macam ni unik tau. Dan satu fakta berkenaan orang yang ambivert ni adalah dorang tak ramai kawan, tapi dorang ramai kenalan. Kalau orang pandang dari sudut negatif kan, sifat ambivert ni paling orang tak suka lah. Nak tahu sebab apa? Kadang-kadang dia pendiam, kadang-kadang dia gila. Dia tak ada satu karakter yang tetap tau. So orang yang tak mengenali dia kan akan keliru lah. Untuk kau berkawan dengan orang yang bersifat ambivert ni kan, kau kena berfasa tau. Borak sikit-sikit, lama-kelamaan dia akan selesa dengan kau. And of course, karakter dia akan mula berubah ke arah extrovert, which is dia dah selesa dengan kau.